Biar kecil je. Hak kecil lah. Masuk. Ni bawa pakai anak ni. Okey. Potong-potong yang kecil-kecil, 250 tu senang habis. Empat kali 24. Okey. Pasal. Aku ambil kayu lah. Ya, Pak Mak ambil kayu ada? Ambil kayu. Mau. Ambil kayu dengan ni. Mama kata kayu ada. Okey, dia balik kat gambar. Syukur kan. Aku dia dalam telefon makan. Kalau dia ada mestinya dah lah. Lalu ke makan. Cepat. Haji Khairuddin. Ya. Buat jelatah. Oh ya, aku seorang mana dia buat. Tak kan? Kalau tak dapat. Kiranya modal bagi Nabi. Okey. Boleh tunjuk je. Okey. Itu kita ambil dari pakaian kita lah, pakaian pada hari tu. Semua baju kebangsaan lah. Baju kebangsaan lengkap lah. Kita pakai lah hari tu raya. Itu kita rahsia lah. Rahsia dengan kita. Jadi kapal ada safety lebih dia pakai yang dia daripada kita pakai. Kau. Mana udah baju ni? Ya. Pakai baju raya. Yang beda. Tok Gila kecoh lah dekat Taman Raya. Hantar Cik Zana tu dekat tak pakai apa. Taman Raya. Tok Gila apa? Apa pun. Betul ya, kau macam janda tu kau bagi jahat kau. Kau pakai body. Okey. Ya. Saya automatik cakap bagi katil lah. Alhamdulillah. Dia ada RM290. Sekarang dia ada RM290. Sekarang simpanan. Jadi saya nak tanya macam Cik Dahlan, dia nak perlukan berapa ringgit? Dana berapa ringgit? Yang nak buat tadi ni perlu bagi ringgit. Dan ni kata wakaf ni. Mangkuk tak wakaf. Kalau perlu bagi tahu. Mangkuk tu beli Akan apa? sumbang lah semua kita mahu. Ni bagi. Okey. Makanan Order. Macam mana? Tak payah. Ni nasi tomato ayam masuk merah sudah. Nasi. Mampu yang kuning dengan ni dengan lepas ni cendol yang ni mampu tu. Bagilah macam kira ramai. Kenal bukan boleh masak. Boleh masak ni. Dan juga di video ini Vincent. Tadi saya kalau pergi lagi bilang tu kan tapi tak ada orang. Sabar. Arahan kau masak. Tak apa, plan B dia ada. Tu dia ada plan B, tak apa. Dia ada plan B lalu. Apa dia? Kawan ah. Alah.